Duduk. Jangan lari. Nama? Ejis. Nama penuh? Ejis Egyptai. Awak tahu tak, kes denggi di Kampung Putrajaya tengah naik. Apa kaitan dengan saya? Kau lah isap darah diorang. Sebab itulah diorang kena Saya denggi. nyamuk betina. Saya perlukan darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tak isap darah. Kenapa kau benci sangat dengan manusia? Mana saya tahu orang yang saya isap darah tu ada virus denggi. Aku dengar kau suka O positif. Saya tak ambil rasuah tuan. Ini darah O positif ke? Sekarang kau bagi tahu aku, kat mana kawan kau suka bertelur? Kalau tuan nak tahu, kawan saya bertelur dekat bawah peti ais, dekat tayar buruk, dekat penapis air. Kau tahu tak, masalah demam denggi ni berpunca daripada kau. Tapi tuan, salah diorang juga. Diorang tak pakai repellent, tak pakai baju lengan panjang. Senanglah saya gigit diorang. Aku akan make sure semua penduduk Putrajaya buat apa yang kau cakap. So, kes akan Cuba tuan bayangkan, rumah saya berasap. Orang nak bunuh saya tau. Saya hidup macam biasa je. Okey tuan, saya janji saya tak gigit orang dah. Okey. Kali ni aku lepaskan kau.